Pulau Pinang bukan sahaja terkenal dengan tempat pelancongan menarik, tetapi juga ada beberapa lokasi yang dikatakan berhantu dan menyeramkan. Berikut adalah 5 tempat seram di Pulau Pinang. Kesemua tempat di dalam video ini diambil dari blog, utusan akhbar dan cerita orang setempat. Jangan mudah percaya dan terpedaya. Dahulu, Pulau Jerejak dikenali sebagai Alcatraz Malaysia kerana menjadi pusat tahanan bagi banduan berbahaya. Penjara ini dikatakan menyimpan banyak kisah ngeri, termasuk penderitaan dan kematian tahanan yang diseksa atau mati dalam keadaan tragis. Pulau Jerejak juga pernah menjadi tempat kuarantin pesakit kusta pada zaman penjajahan British. Ada kisah yang mengatakan bahawa kerusi batu di pulau ini sering berpindah tempat sendiri tanpa sesiapa yang mengalihkannya. Muzium Perang Pulau Pinang terletak di Bukit Batu Maung, dan ia bukan sekadar tapak sejarah biasa. Ia pernah disenaraikan oleh National Geographic sebagai salah satu tempat paling berhantu di Asia. Pelawat dan pekerja sering melihat keribat tentera Jepun berpakaian lengkap berjalan di sekitar muzium, terutamanya waktu senja. Ada yang mendakwa mendengar bunyi hentakan but tentera dan suara jeritan kesakitan, seolah-olah roh mangsa penyiksaan masih menghantui tempat itu. Jambatan Pulau Pinang, terutamanya Jambatan Pertama Pulau Pinang yang dibuka pada tahun 1985, bukan saja ikonik sebagai struktur kejuruteraan, tetapi juga dikaitkan dengan pelbagai kisah seram dan misteri yang menjadi buah mulut penduduk tempatan. Para kaki pancing yang memancing bawah jambatan pun ada cerita seram mereka sendiri. Kadang-kadang waktu malam, mereka akan dengar suara perempuan menjerit dari dalam air, macam orang lemas, tapi bila cari tak ada siapa pun. Perda Mall dibina sekitar awal 2000-an sebagai pusat beli belah moden. Sepatutnya jadi tempat tumpuan, akan tetapi disebabkan beberapa faktor keselamatan, pada tahun 2016 Perda Mall ditutup sepenuhnya. Sekarang bangunan ni dah kosong dan terbiar. Suara tangisan, jeritan malam. Penduduk sekitar kata waktu malam, boleh dengar suara wanita menangis dari dalam bangunan. Ada juga yang dengar jeritan dari tingkat atas, walaupun bangunan tu kosong. Bukit Bendera ni memang terkenal dengan pemandangan cantik, tapi waktu malam, tempat ni berubah jadi lokasi penuh kisah mistik dan penampakan menyeramkan. Ramai pelancong dan penduduk sekitar pernah lapor dengar bunyi muzik gamelan Jawa dari kawasan hutan Bukit Bendera. Bunyi tu biasanya dengar sekitar pukul 1 hingga 3 pagi. Dekat Bukit Bendera, ada beberapa banglo kolonial lama yang terbiar. Ada satu banglo yang terkenal sebab orang dengar suara bayi menangis dari dalam, walaupun rumah tu kosong.